Thank you Hadir. Naim, Abang Naim hadir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ayub bersama rakan penyampai berita Kak Fira Zafira akan menyampaikan berita pada tanggal 6 Mei 2025. Silakan Kak Fira. Terima kasih Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini 6 Mei 2025, iaitu bersamaan dengan hari Selasa 8 Zulkaidah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. 57 mata memandang. Alhamdulillah. Seperti biasa live pagi tadi, live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR iaitu Abah G, dan diawali salah. Dan dengan rutin harian mencari 10K tapak yang mana oleh Abah G kita dan juga beberapa ahli JKR yang lain. Dan hari ini Abah telah mencapai pagi tadi 11,450 K tapak. Dan pagi tadi kita ada sembang santai sembang santai hari ini pagi tadi mengenai isu semasa sekarang iaitu tentang scammer yang berleluasa di media sosial di Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Bagaimanapun kita haruslah berhati-hati dan jangan mudah terpengaruh dengan habuan dan taktik-taktik para scammer. Dan jangan kita sesekali klik sebarang pautan link yang tidak sahih, dan kerugian dalam pulangan wang sudah pasti dan kita tidak akan mendapat orang kata wang kita tu modal lah yang kita bagi tu kan, dan wang kita juga akan hilang Dan Presiden berkata jika berlaku sedemikian ucaplah Alhamdulillah kerana Allah mahu menyucikan wang tersebut dan Allah akan gantikan dan akan digantikan dengan yang lebih baik insya-Allah. Dan kerana pagi tadi perbincangan itu disebabkan ada kabar yang kurang baik di mana kita punya VP iaitu Vice President JKR iaitu Kak Hayati Ninja telah pun di-scam pagi tadi, bukan pagi tadi, semalam dan di-scam ataupun ditipulah sebanyak lebih kurang 21K. Masya-Allah. Dan Abah G pun telah meminta semua ahli JKR yang berada dalam family JKR yang mana yang bersedia untuk membantu Vice President kita. Minimumnya seorang RM100 dan sudah ada beberapa hamba Allah daripada tim Malaysia, Singapura dan tim Indonesia yang memberikan orang kata bantuan lah kepada Kak Hayati Ninja kita VP. Dan kita ada senarai nama pemberi daripada Malaysia tim hijau. Kita ada Kak Syidah iaitu Menteri Komunikasi RM500. Kita ada Ustaz Zudi dan Kak Ina memberikan RM100. Fira RM100, Nida dan family RM450 total Nida ni dia ada pecahan dia tau. Yang pertama Nida RM50, Harry RM50, Wati RM50, Apple RM50, Z RM50, Ina RM30, Syam RM20, Siti RM20, Lee RM20, Mac RM10, Ayah RM10, Kak Ayah RM10, Abang Ha RM10, Ani RM10, Dek You RM10, Pika RM10, Kak Miza RM10, Zul RM5, Suraya RM5, Keman RM5, Apple Adik RM5 dan Zul RM5, dan total daripada diorang ni RM450 daripada Nida Family, dan kita ada daripada Fauzan RM100, dan total daripada tim hijau tim Malaysia dapat terkumpul pada hari ini RM1,250. Dan kita ada juga daripada tim Singapura kita ada Abang Mus RM200, Kak Lady Zara RM100, dan total daripada tim putih Singapura RM300. Kita ada juga daripada tim merah iaitu Indonesia Kantin Paul RM250.
Mariam RM250,000, Nur Absinar RM100,000, Siti Aminah RM50,000, Ayang Mekah RM50,000, RM50,000. Kak Nani boleh kejap lagi saya hantar kat Kak Nani akaun number Kak Yati. Nanti Kak Nani hantar dekat Kak Yati Mungkin Kak Nani tak ada ikut pagi tadi So Ayang Mekah RM50,000, Nur Hayati RM350,000, Lia dan Muslihuddin RM100,000, Mosh Maulana RM300,000. Tadi tim merah kita dapat kumpul totalnya RM1,450,000. Alhamdulillah. Susu. Okey, yang mana-mana yang nak membantu tu nanti boleh direct dengan Kak Yati Ninja kita. Nanti mintakan akaun number. Kalau akaun Yati akak tak apa. Akaun Yati Kak Nani. Akaun Yati. Dan Kak Hayati tadi ada menyampaikan ucapan orang kata jutaan terima kasih kepada semua yang sudi membantu beliau dan anak-anak kerana untuk pengetahuan semua dah habis semua wang-wang tu diberikan kepada scammer-scammer. Dan kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan. Waalaikumsalam, Miss ada Kak Yati kita mungkin ni ujian untuk beliau kita tak tahu ujian kita pula di kemudian hari. So yang mana yang mampu tu boleh memberi, dan Kak Yati mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih pada semua yang memberi. Semoga dikurniakan dan dilimpahi rezeki yang luas lagi buat semua yang memberi, insya-Allah. Amin. Amin. Dan Kak Hayati dan juga temannya pun merasa menyesal akan orang kata kejadian tersebut dan akan menjadikan pengalaman ini sebagai pengajaran untuk lebih berhati-hati lagi di masa hadapan dan semoga ianya dapat memberikan pengajaran dan peringatan buat semua juga buat semua yang mendengar tentang kisah ini. Dan Abah Haji pun memintakan Nur Hayati pagi tadi untuk putarkan lagu Cepat Kaya dari Senario dan lagu Segalanya Mungkin. Dan sempena hari ini ada hari special sempena sambutan hari kelahiran Menteri Agama JKR iaitu Ustaz M. Wahyu. Hari ini tiada orang kata perkongsian satu hari satu ayat cuti tiada kisah para anbiya pada hari ini. Dan pagi tadi kita ucapkan selamat hari lahir ataupun happy birthday kepada Ustaz M. Wahyu, Menteri Agama JKR. Presiden ada memberi peluang juga pagi tadi kepada Ustaz Zahjid mengucapkan ucapan tahniah dan luahan hati kepada Ustaz M. Wahyu suaminya dengan diiringi lagu Love Story dan lagu Tanda Kenangan oleh DJ Nur Hayati tadi dan Presiden JKR Abang Ji dan yang lain yang hadir di live Abah Haji tadi berkongsi rezeki dengan gift-gift bermacam-macam gift dilontarkan untuk Ustaz M. Wahyu. Alhamdulillah. Dan ucapan selamat hari ulang tahun dengan mendoakan Ustaz M. Wahyu dan Ustaz Zahjid daripada semua yang berada di atas kotak pagi tadi. Alhamdulillah, sangat meriah. Dan bersempena dengan hari kelahiran Ustaz M. Wahyu Legend, pagi tadi pengagihan 1 tan beras di kediaman Ustaz M. Wahyu Legend diadakan pagi tadi yang mana diberikan oleh Abah Haji maksud untuk orang kata meraihkan hari ulang tahun beliau, maka diberikan 1 tan beras untuk diagihkan ke pesantren dan diagihkan juga ke penduduk sekitar kediaman Ustaz M. Wahyu Legend. Alhamdulillah. Dan esok insya-Allah kita ada lagi 1 tan beras akan diinfakkan di tempat ataupun di kediaman Ustaz Jazuli Purnomo dan hari ini Abah Haji telah meminta Menteri Ayang Mekah transferkan duit untuk membeli 1 tan beras untuk esok hari di tempat tempat Ustaz Jazuli Purnomo. Maksudnya pagi tadi kita dah mencapai 82 tan beras. Kalau esok maksudnya kita telah mencapai 83 tan beras telah diinfakkan oleh JKR. Mantap. Dan ada sedikitlah kata-kata daripada Abah Haji segala apa yang direncanakan semua atas izin Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan di dalam kesukaran pasti ada kemudahan. Allah tidak akan membebani suatu jiwa itu lebih daripada yang dia tidak boleh mengatasinya. Terutama kepada VP Hayati yang telah terkena scam, insya-Allah tak akan menjadi apa-apa masalah. Selalu ucapkan Alhamdulillah dan doa agar kita doa lebih baik dan insya-Allah Allah akan gantikan lebih baik lagi untuk Puan Hayati Ninja kita, insya-Allah. Amin. Dan juga strategi melawan iblis iaitu sentiasalah bersyukur. Kebanyakannya yang bernama insan adalah tidak bersyukur. Sebelum bersyukur hendaklah kita selalu beristighfar.
selepas bangun dari tidur dan solat 5 waktu. Jangan terlepas untuk orang kata beristighfar. Itulah sedikit pesan-pesan daripada Presiden JKR pagi tadi. Dan Nur Hayati memutarkan lagu Mabruk Alfa Mabruk untuk apa? Ustaz MYU Legend. Alhamdulillah. Okey, kita ada laporan juga pagi tadi laporan info terkini daripada tim Umrah Lady Zara, senarai nama jemaah umrah yang pertama untuk tahun 2025 yang mana Istiqomah Infak Umrah kini diterima dan dipersetujui oleh Presiden JKR. Alhamdulillah. Ustaz Zudi, thank you PC. Tahniah kepada semua ahli keluarga JKR. Seramai 10 orang. InsyaAllah yang mana yang terpilih akan mengerjakan umrah bersama dengan Adin Travel and Tour Sendian Berhad pakej 10 hari 8 malam bertolak pada 17 hinggalah 26 Julai 2025 menaiki penerbangan Saudi Arabia. Alhamdulillah. Dan jumlah keseluruhannya untuk pembayaran umrah sebanyak RM57,500. Kita ada senarai nama yang terpilih ialah kita ada tim hijau dan tim merah. Ada tim hijau kita ada Kak Nani, Toha, Ai, Cik Bunga, Rusdi, isteri Rusdi, Fauzan, Adawiyah. Dan untuk pengetahuan semua, tim merah Indonesia, kita ada Alma dan Abang Bil. 10 orang lah, 10 orang. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan semua, pembayaran umrah tu telah pun selesai dibayar oleh Abah Ji, Presiden JKR petang tadi. Masya Allah. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Pembayaran dah dibuat, semoga dipermudahkan segala urusan mereka untuk mengerjakan umrah. InsyaAllah, amin. Dan pagi tadi, sepatutnya kita ada 1000 push up untuk kita punya birthday boy, Ustaz MYU. Tetapi itu hanyalah prank daripada Presiden JKR. Namun, Waalaikumsalam Abang Joy, namun hanyalah 125 push up saja diminta oleh Abah Haji untuk dilakukan oleh Ustaz MYU. Semangat semangat yang ditunjukkan itu yang penting. Maksudnya tadi pagi ada yang lain mengikuti Ustaz MYU. Orang kata push up. Kita ada Ustaz Jazuli dan juga Abang Ai. Dan untuk pengetahuan semua, pengumuman pada pagi tadi, selepas ini untuk VP kita iaitu Puan Hayati Ninja, VP Vice President JKR dan adik iparnya telah terpilih untuk menunaikan umrah bagi grup kedua. Alhamdulillah. Amin. Doa maksudnya selepas ada hujan datangnya pelangi. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan VP kita yang mana yang masih tak tahu tentang kisah ni dan juga nak orang kata bersedekah dengan VP kita, nanti boleh kontak dengan VP kita. Dan doa penutup dibacakan oleh Ustaz Jazuli Purnomo pagi tadi mengakhiri live pagi tadi. Dan petikan suntingan ini daripada saya sendiri, Ayah Mekah, Kak Nah, Siti Sharifah dan juga Siti Aminah. Mantap. Terbaik semua ahli-ahli JKR. Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, nanti kita nak minta Fauzan membacakan sedikit kata-kata mutiara. Tapi terbaiklah semua yang mana memberikan yang membantu Kak Hayati. Itulah dinamakan praktikal JKR 2.0. Fauzan, sebelum tu boleh sebelum mengakhiri berita pada malam ini, bolehlah bacakan sedikit kata-kata mutiara. Okey. Terima kasih Kak Fira. Sebelum kita akhiri berita pada malam ini, sedikit perkongsian saya akan bacakan. Tetaplah dalam payung Allah, dalam deras hujan ujian, dalam terik panas godaan, dalam gemuruh badai kehidupan, tetaplah wahayati dalam payung Allah. Jangan berlari ke naungan dunia yang hanya sekejap lalu binasa. Berlindunglah di bawah kasihnya yang abadi yang tak pernah sina. Payung Allah menaungi yang sabar, melindungi yang reda, meneduhkan jiwa yang takut dan harap. Dalam dinginnya malam, dalam panasnya siang yang berat, ketika dunia melukai tanpa henti, ketika manusia berpaling dan menghakimi, jangan engkau buka payung lain.
Cukup Allah sebaik-baik pelindung dan tidak pernah meninggalkan. Bersimpunlah dalam naungannya sambil menyebut namanya dalam Waalaikumsalam Kak Yati. Waalaikumsalam Kak Halijah. kerana siapa yang berlindung di bawah payung ilahi akan tetap sejuk meski dunia membakar diri. Sekian saja pada malam ini. Okey, terima kasih Fauzan. Mantap. Semoga kata-kata mutiara daripada Fauzan dan berita yang disampaikan oleh kami malam ini dapat memberikan manfaat untuk semua yang mendengar. Yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang itu daripada saya. Kami mohon ampun dan maaf jika tersalah kata atau tersalah bicara. InsyaAllah kita jumpa esok. Untuk berita seterusnya esok kita esok Rabu, Khamis, Jumaat InsyaAllah esok pagi kita akan berjumpa di live Abah Haji untuk teruskan dengan perkongsian satu hari satu ayat teruskan dengan minggu ni kita ada tentang para anbiya tapi tak tahulah sampai bila akan dikongsikan tentang para anbiya insyaAllah. Terima kasih semua yang support dan saya putarkan lagu single kedua JKR Cinta